Alhamdulillah pagi ni berkesempatan untuk jalan-jalan sekitar Kota Baru, Pasar Siti Khadijah, daripada Grand River View. Saya berkhusus selama 4 hari di Grand River View. Maka pagi ni sebelum sarapan, ambil kesempatan brisk walk ke Pasar Siti Khadijah. Beginilah keadaan persekitaran. Saya jalan sikit. Pagi ini alhamdulillah maknanya berpeluang untuk malah masuk dia kena masuk lah. Masuk tengok suasana pagi di Pasar Siti Khadijah. InsyaAllah. Tadi tengok durian museking, masih ada lagi. Harga sekilo RM20, tapi comel besar molek. Belah ni kawasan ni tak ada orang tak start meniaga lagi. Inilah. Ni time kali ni suasana pagi. Saya masuk dekat Pasar Siti Khadijah. Jual ikan kering. Ni belah sana tadi buah, belah ni pun buah. Belah tepi nak kuih rasanya. Orang baru buka kedai, sama baru buka kedai. Tak habis lagi. Besar. Punya luah dia. Ni belah. Ni pasar ikan. InsyaAllah lama saya tak masuk ke video ke YouTube. Assalamualaikum. Nanti video ni saya akan upload ke YouTube. InsyaAllah sahabat-sahabat saya yang berada di mana-mana sajalah yang merindui Kelantan, khususnya Pasar Siti Khadijah ni, boleh lihat video ni. Ada bilik air sini, saya tak pernah masuk sini. Ada ruang parking di tengah ni. Masya Allah, Masya Allah. Okey, ini Masjid Al-Bara'ah, satu-satunya masjid yang berada di tepi betul-betul dengan Pasar Siti Khadijah, yang mana sebelumnya saya difahamkan pengurusan masjid ni diuruskan sepenuhnya oleh jawatan kuasa Masjid Al-Bara'ah lah, dan imamnya sahabat saya sendiri yang berkhidmat di sini sejak dia balik daripada Mesir lagi, menjadi imam di masjid ataupun surau Al-Bara'ah ni. Sehinggalah seingat saya awal tahun baru ni dia dilucutkan jawatan. Rupanya ada, saya dengarlah beberapa masalah yang sebenarnya berlaku pada pasal pengurusan masjid ni. Sakli kata dulu pengurusan masjid ni secara keseluruhannya diuruskan oleh jawatan kuasa masjid lah. Kutipan diuruskan semua oleh jawatan kuasa masjid. Jadi sekarang ni bila kutipan mencecah hampir ratus ribu kutipan, duit derma orang ramai untuk masjid ni hampir ratus ribu. Barulah MPKB mengambil alih urusan masjid ni. Jadi duit-duit kutipan semua MPKB yang uruskan. Segala pembayaran mesti melalui mesyuarat. Jadi Ustaz Ali tak puas hati. Ustaz Ali banyak protes lah katanya. Akhirnya Ustaz Ali dipecat. Tok Imam yang begitu lama berkhidmat di masjid tersebut dipecat. Begitulah orang dia main dengan pitih ni. Jadi rekahnya Ustaz Ali kata lah, cerita lah, saya cerita lah sikit. Dia kata masa MPKB ambil tu,
Kita nak guna, pihak JK Masjid nak guna untuk repair paip, nak repair, nak selenggara benda-benda kecil yang melibatkan kos yang kecil pun susah. Sebab duit tu bukan mudah-mudah untuk diambil. Mesti melalui jawatan kuasa, melalui mesyuarat PKB dulu, baru boleh dibuat keluar untuk dibelanjakan untuk pengurusan masjid. Jadi susah. Jadi sebelum ni masjid senang, dia uruskan sendiri. Gitulah dia. Kena dia main dengan duit ni. Wallahu alam. Wallahu alam lah. Jadi sekali sekarang ni saya masih lagi belum dengar dia ada pekerjaan lain daripada pekerjaan tetap. Jadi dia pun ada tanyakan saya juga untuk kerja-kerja kosong. Jadi kalau siapa-siapa yang ada memerlukan pekerja imam ataupun sebagainya lah, bolehlah menghubungi saya ataupun Ustaz Lee menghubungi saya lah melalui YouTube saya ni untuk dapatkan nombor kontak Ustaz Lee jika berminat untuk menggunakan perkhidmatan Ustaz Lee. Boleh jadi imam, boleh mengajar fardu ain dan macam-macam lah. Ni bazar lama Pulau Kubur. Masa ni belum operasi lagi. Kalau operasi pun beberapa unit kedai je yang masih lagi berniaga. Belah kiri ni direct kedai-kedai emas. Syurga emas di Kelantan ni. Keluarga Wan, banyak keluarga Wan saja ni. Saya yang kurang pengetahuannya, orang lain semua tahu ni. Kalau orang peminat emas ni mesti dia tahu. Saya seorang pun saya tak kenal sini, peniaga-peniaga emas ni. Okey, saya berjalan balik ke Pelangi Mall, di mana saya tinggal, saya berkursus di Grand River View, di sebelahnya, di sebelah pantai. Tu bangunan LSDN. Belah kanan ni dataran, dipanggil apa yang dataran dekat Masjid Muhammadi tu, dataran Al-Quran. Masa ni ditutup, sekarang ni ditutup. Nampak kayaknya ada construction. Oh, saya kena berlari. Tak banyak mana kenderaan nampak. Ini Bazar Pulau Kubur. Okey, video ni saya buat sehingga sampai ke hotel lah, insyaAllah deh. Okey, dan video ni juga saya khususkan kepada sahabat-sahabat yang berada di luar Kelantan. Bukan Kelantan pun, berada di luar Kelantan yang berminat, yang merancang, yang belum pernah sampai ke bumi Kelantan. Rupanya ramai orang tak pernah mari ke Kelantan. Saya tahu mana sini. Isteri saya pernah duk bercakap dengan dia, kata adakah kahwin umi yang belum mari ke Kelantan? Pernah ada, memang ada yang belum pernah mari ke Kelantan. Daripada fikiran mereka, pada tanggapan mereka, di Kelantan ni daih benar lah. Tu hotel Grand River View, daih benar lah, sehingga shopping mall dia disangkakan tak ada di shopping mall di Kelantan. Bukan, takkanlah begitu mundur. Kelantan ni macam-macam mall dah ada. Bahkan mall yang awalnya dibuka dan terpaksa akhirnya ditutup. Itu Masjid Muhammadi belah kanan ni. Jalan terus tu ke PCB, Pantai Cinta Berapu, Pantai Cahaya Bulan sekarang ni. Saya nak minta. Jadi Malaysia ni, pembangunan ni seiring dengan perkembangan masa. Seiring dengan perkembangan masa, siapa-siapa merintah sekalipun, negara ataupun negeri, sesuatu tempat tetap akan membangun. Sama ada secara perlahan ataupun rancak lah. Bergantung pada pengurusan semasa saya nak lalu jalan ni lah, ni Pelangi Mall, jalan ni. Mungkin terus jalan ni, jalan di depan saya ni terus ke Grand River View, InsyaAllah.
Sampai hotel balik sarapan, naik ke bilik, nanti mandi-mandi bersiap untuk program majlis penutup yang dijadualkan pada pukul 10.30 pagi. Mungkin 8.30 ni ada satu lagi slot, 8.45 macam itulah. Ada lagi lah satu slot ceramah. Kemudian majlis penutup yang mungkin dihadiri oleh Tuan Pengarah baru lah, Puan Hajah Noraina, ataupun lebih dikenali dengan Kak Na, panggilan mesranya. Ni dulu saya nak tunjuk ni bangunan yang di atas tu warna merah tu, tahun 1993. Dulu ni The Store ni, tempat Soho jugalah, tempat shopping mall di Kelantan dulu. Sebelum ada masa tu ada Hankyu Jaya, The Store. Inilah dua shopping mall yang besar di Kelantan. Kecil lah tu kan, memang kecil lah dululah. Lepas tu di sebelah dekat Grand River View tu, di berhadapan dengan Grand River View, Hankyu Jaya. Hari ni kita bukan haja pasar raya, dua pasar raya ni dah ditutup, lama dah ditutup. Kita ada Aeon, Aeon, Big Aeon. Bahkan tak salah saya, yang terbesar di Pantai Timur. Kita ada Big Aeon, kita ada Giant, kita ada The Store, kita ada macam-macam lagi lah. Pasar Raya Platinum belum sempat dibuka, akhirnya jadi Gajah Putih. Begitulah. Antara ada banyak lah juga, Maiden Mall. Banyaklah pasar raya yang ada kat Kelantan sekarang ni, melempah-lempah. Bahkan jika sekiranya pasar raya ni dibuka tanpa perancangan yang teliti, boleh bawa kepada bankrupt lah. Macam bangunan Platinum yang dicadangkan, yang dirancang pada awalnya untuk pasar raya, tak silap saya. Belah atasnya penginapan, di unit yang di bawahnya ialah unit-unit yang di bawah itu shop block, shopping mall. Akhirnya terpaksa ditutup kerana tidak mendapat sambutan. Okey, ni Pelangi Mall, ni Hotel Grand River View. Saya dah hampir sampai ke hotel saya. Nak pergi sarapan. Saya nak naik sarapan. Ni Hankyu Jaya ni. Ni Hankyu Jaya dulu. Hankyu Jaya. Dulu Soho lah masa saya budak-budak dulu. Hankyu Jaya ni. Hankyu Jaya ni lah antara tempat yang menjadi tarikan seluruh penduduk Kelantan lah untuk mari shopping. Ni Hotel Grand River View ni lah. Sebelah tu tempat lepak, tempat berating lah. Depan lagi tu daripada tempat parking ni, saya difahamkan dulu lah pernah ada panggung wayang Lido. Ni depan ni, bangunan di selekoh tu. Kalau tak nampak belah kanan tu, selekoh tu, bangunan kuning tu, sebelah kanan dia tu Hotel Lido. Hotel Lido, buat panggung Lido. Dululah saya belum pernah sempat. Saya lahir tu belum tak sempat dengan, mungkin masa tu saya budak lagi. Bila saya dah tahu berjalan sendiri ni, panggung masa tu dah ditutup. Inilah bangunan Hankyu Jaya. Di sebelahnya tu lah ada tempat parking kat atas. Bawah tu tempat lepak-lepak, tempat mengajar rewel lah. Okey, ni hotel saya. Saya rasa cukup setakat tu pagi ni untuk berkongsi video ringkas saya untuk sahabat-sahabat semua yang berada di mana saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sihat sejahtera, sihat sentiasa dalam
rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.